Sebagaimana kita sedia tahu bahawa di petani itu mempunyai beberapa gerakan-gerakan yang sedang berjuang menuntut kebebasan daripada jajahan yang dijajahkan oleh pihak Thailand. Jadi di petani dia mempunyai di antaranya ialah gerakan ataupun pertubuhan pembebasan petani bersatu, iaitu POLO. Jadi POLO ditumbuhkan pada tahun 1968 yang mana dikenali bahawa penubuhan POLO ini di Padang Arafah, di Makkahul Mukarramah, Saudi Arabia, dan ditubuhkan oleh seorang keturunan Raja Petani, iaitu Tengku Bera Kota Nila. Walau bagaimanapun bagi saya, petani ini perlulah kepada satu kesatuan, satu gabungan yang mantap sekiranya kita mau melihat kepada kejayaan ataupun penyelesaian yang berkekalan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita menikmati. Selagi mana kesatuan tidak dapat dibinakan, tidak dapat dilancarkan, maka tentu sekali penyelesaian itu sangat sukar. Lagipun saya melihat perjuangan-perjuangan yang telah berjaya, tentu sekali kesatuan itu mesti dimantapkan, pemimpinan atau pimpinan itu mesti ditunjulkan dengan arti kata pemimpin kebangsaan petani. Sekarang kita tahu gerakan-gerakan mempunyai pemimpin-pemimpin tertentu, tapi sayang dan malangnya pemimpin petani itu sendiri belum lagi muncul. Maka untuk ke arah itu terpaksalah dengan secepat mungkin gerakan-gerakan ini dapat duduk bersama, menyatukan bersama demi untuk memunculkan seorang pemimpin petani yang bertanggungjawab di dalam setiap proses, yang mana proses untuk mendapatkan keadilan, penyelesaian yang adil, yang menyeluruh dan berkekalan. Terima kasih. Gerakan POLO pada satu ketika era 70-an dan era 80-an